Dahsyat geng, nasib baik tak terbakar bulu hidung aku. Kau main apa? Ini baru kek pertama. Saya lemak nangka, gulai kawah daging. Lepas tu geng, dia orang ada ni, mi tenggek. Apa orang panggil dia mi tenggek? Wali kita yang tenggek. Wah. Pais, ni air kau. Tapi jangan minum terus. Hello. Testing. 1, 2, 3. Hai, Assalamualaikum, what's up geng? Okey, sekarang ni aku ada dekat Cyberjaya. Okey, aku nak buka puasa dengan Faiz Melantak Habib dekat Zam Ikan Bakar sempena Zam Buffet Cyberjaya 3.0. Jom aku tunjukkan dia orang punya price. Ini. Pada aku sangat reasonable lah Ni Zam Buffet Cyberjaya 3.0. Tu untuk early bird RM59.90. Itu tak tahulah korang sempat lagi kita dapatkan tarikh early bird ni. Lepas tu kalau untuk promo price RM61.90 Isnin sampai Khamis. Jumaat, Sabtu, Ahad RM65.90. Tapi dia ada minimum booking geng. Itu 4 orang. Apa-apa kau boleh contact nombor ni. Jom aku tunjukkan makanan apa je yang korang boleh makan dekat sini, okey, sempena buka puasa. Jom. Kalau dah sebut Zam Ikan Bakar, mestilah ada ikan bakar kan. Ini macam-macam jenis ikan. Lepas tu ada dia punya kambing. Lepas tu ini dia punya udang. Oh lama. Ada apa bang ni? Ni sotong. Sotong. Sotong goreng tepung Oh. Tahu. Lepas tu geng, dia orang ada ni, mi tenggek. Tengok ni. Oh, panas-panas dia masak. Itu ada kuih tiaw, ada Maggi Jom kita layan dia masak. Bang nak masak apa ni bang? Nak masak apa ni? Ni saya nak masak ni. Mi top up mi lagi Top up mi. Mantap. Habis je dia orang top up. Ni kicap rahsia dia. Oh, kicap rahsia dia Kicap rahsia dia. Ada 100 rempah dalam tu. Lebih kurang lah. Mari. Oh. Dahsyat geng, nasib baik tak terbakar bulu hidung aku. Ni kita panggil dia mi tenggek Mi tenggek Mi tenggek. So buah kicap lagi. Bagi dia nampak lagi menarik. Lagi pekat lagi Kita bagi candu sikit. Candu. Candu sikit. Buah kucai sikit. Sikit. Tegui dia. Siap dah. Apa orang panggil dia mi tenggek? Ni saya nak tunjuk. Ni. Ini yang tenggek dia. Menuang dia tu. Wali kita yang tenggek. Wah. Okey. Mantap. Terima kasih. Okey geng, aku rasa tiba masanya untuk aku ambil makanan sebab kejap lagi dah nak berbuka dah ni. Aku tengok kat depan aku ni dah penuh dah orang. Berpusu-pusu nak ngambil makanan ni. Habis dah ni, habis dah. Kerang habis dah. Habis licin dah geng. Licin. Untuk air dia orang ada sediakan stesen dekat depan ni Orang boleh ambil lah air balang ni. Sini ada, dekat sini pun ada juga. Untuk ruang makan dia belah dalam ada satu lagi yang ni. Kat sini pun korang boleh ambil dia punya ABC. Situ ada pencuci mulut lagi lah. Ini dia punya tempat ruang makan belah dalam. Dia ada satu lagi geng. Ruang makan. Sekejap aku tunjuk. Untuk ruang makan dia, yang ini salah satunya lah tengok, luas kan. Ini salah satu dia punya ruang makan lah. Aku boleh katakan agak luas. Dia ada satu lagi. Lepas tu dekat bahagian luar pun ada. Yang ini ruang makan bahagian luar. Tak silap aku, untuk makan dekat bahagian luar ni dia ada 2 area lah. Satu dekat sini dan kejap lagi aku tunjukkan satu lagi. Tempat aku dengan Faiz Melantak Habib duduk. Satu lagi ruang tempat ini tempat makan juga. Tengok Faiz ada kat sini. Faiz akan buka puasa dengan aku hari ni. Lepas sikit. Okey, ini satu lagi tempat makan dia.
luas, tapi yang ni agak orang kata apa, sempit sikit tapi okey lah kalau datang ramai-ramai dengan family Okey, jom aku nak ambil lauk-lauk dulu, lepas tu kita berbuka. Ini ada keli sambal. Ini ada gulai nangka. Ni ayam masak merah. Lepas tu ini ada gulai kawah. Tu ayam masak kicap. Banyak geng. Sini, dari sini dia punya lauk tu. Oh, ada sambal udang. Alamak. Geng, dia ada ni nasi hujan panas. Oh. Lepas tu dekat sini dia ada stesen untuk dia punya ulam-ulam lah. Ulam-ulam dia segar geng. Daun selom, pegaga, ada salad, timun, ada sambal belacan, ada cencaluk, ada sambal kicap. Okey bang. Campur bang ayam goreng. Okey bang, terima kasih. Sambal habis tu ya? Lagi sikit. Oh, boleh. Okey, baik, terima kasih. Okey, terima kasih. Pais, ni air kau. Apa ni? Tapi jangan minum terus. Kau main apa? Ini baru grade pertama. Ayo. Baru grade pertama. Oh, Gulai lemak nangka. nangka. Gulai kawah daging. Oish, Ini ayam masak merah, kerabu. kerabu. Nasi, ada lagi grade kedua, ketiga. Tunggu. Okey geng, inilah dia menu-menu yang aku dah ambil kan. Aku tak nak ambil banyak sangat sebab nanti takut tak terhabis kan. Tapi apa aku boleh kata, pilihan makanan dekat sini memang pelbagai lah Ada mi tenggek lah. Ini ada sotong, goreng, tepung. Okay. Ayam goreng nugget. Ini kambing. Ini kambing dia geng. Yang ini tadi aku ambil nasi hujan panas. Sekali dengan ayam masak merah. Ini ikan, yang ini ikan bawal sambal. Lepas tu ikan siakap sambal dengan udang. Tak lama dah. Lagi lebih kurang 5 minit lagi. Lepas tu kita makan Aku sebenarnya jarang-jarang pergi ke buffet Ramadan ni sebenarnya. Tapi sebabkan aku dengan Pak Is, kita orang baru balik daripada Bazar Ramadan Putrajaya. Kalau korang ada tengok sebelum ni Bazar Ramadan Putrajaya, aku dengan Pak Is sama-sama terjah kat sana. So on the way nak balik, aku tahu confirm jam punya. So kita orang datang makan berbuka puasa dekat Zam Buffet Cyberjaya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftatu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, geng, selamat berbuka puasa. Bismillah. Wah, minum air yang sedap ni kan. Okay, geng, first kali ni aku nak layan ni mi tenggek ni. Sedap kan? Berkilat-kilat geng dia punya mie ni. Padahal dia punya rencah ni simple je. Dia seronok apa tau, bila buka buffet macam ni, kita bawa family ramai-ramai kan, boleh ambil macam-macam jenis hidangan, makan sekali. Untuk dia punya hidangan yang tepi-tepi tu, macam ayam goreng ni, ikan bakar, udang bakar, kambing grill, memang macam-macam bib. Aku nak layan dulu dia punya ayam goreng ni. Bismillah. Untuk siapa-siapa yang nak makan nasi putih, kau jangan risau. Diorang pun ada sediakan nasi putih dengan ulam-ulam, dengan lauk apa, gulai nangka tadi macam Pais dengan tak ambil tu kan. Tapi yang ni aku ambil dia punya rainbow rice. Ataupun macam nasi hujan panas gitulah Bismillah. Aku tengok harga terpanggil apa, buffet Ramadan kan tahun ni, ada yang sampai 100 lebih, 200 lebih pun ada. Tapi untuk yang ada dekat Zam ikan bakar ni, pada aku sangat berpatutan dan berbaloi. Tak silapnya paling mahal tadi 60 lebih kot.
Ini dia ada siakap bakar ni tadi. Dipkan dengan dia punya air asam. Bismillah. Bah. Kalau korang nak tahu, inilah punya first time lah aku menjejakkan kaki dekat Zam ikan bakar ni. Sebelum ni dengar dekat social media je. Ni udang dia. Aku dah lah pakai baju putih ni. Aku ingat ni lepas makan yang berat-berat ni kan, aku nak try dia punya ABC lah. Kambing grill dengan, tengoklah macam dengan kunyit kan. Bismillah. Lembut. Senang cerita apa tau, kalau korang datang kat sini, korang tak payah pening pasal dia punya rasa makanan yang dekat sini. Aku dah try kambing, udang, ayam masak merah, ikan bakar, mi RM10. So far kena lah selera aku. Tadi aku tengok pukul 7 petang, orang dah standby dah untuk ambil makanan. So siapa-siapa nak datang buka puasa dekat Zam Buffet Cyberjaya ni, aku nasihatkan untuk korang datang awal sikit. Datanglah sekitar pukul 6 petang. Korang dah standby dah datang kat sini. Untuk tempat makan pun aku dah tunjukkan tadi. Ada tiga tempat makan yang dekat bahagian dalam, dan ada 2 tempat makan dekat bahagian luar. Siapa yang datang makan dekat Zam Buffet Cyberjaya ni kan, korang akan dapat wristband ni, dan wristband ni mewakili 5% diskaun yang korang boleh gunakan selepas bulan puasa nanti. So itu sahaja guys untuk video kali ni. Kepada siapa-siapa yang bercadang untuk buka puasa dekat Zam ikan bakar ni, cepat-cepat book korang punya slot. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. See you guys in the next video. Padu babe.